Kau kenapa ni? Sakit ke? Dah. Sakit. Sakit apa? Oh, Abang okey ke ni? Okey. Biasalah, berdarah ni first time tengok orang cantik. Panas. Berdarah. Ni, kebun ni panas. Pecah menjarum. Jas. Tadi korang cakap tak nak kerja kan? Hei, apa bos cakap macam tu, bos? Ya. Mana ada kami cakap macam tu? Kami ni daripada semalam kami memang tak sabar nak kata bab gaji tu kami tak kisah sangat lah. Kan? Bagus. Lagipun Nak try apa boleh? 3 bulan tanpa gaji tak apa. Boleh. Baguslah macam tu. Kami ni bagilah gaji RM1 pun kami kerja. Boleh? Boleh. Semangat macam tu lah kita nak. Walaupun abang-abang semua ni daripada Bangladesh, tapi anggap je Malaysia ni macam rumah abang-abang sendiri, ya? Dik, diorang ni bukan Bangladesh. Diorang ni semua orang Malaysia. Kulit je abang. lebih kurang. Abang Kulit minta je. maaf banyak Siapa nama? Panjang sangat lah. Yang. apa hang sopan sikit. Jas. ya, Jas. saya. Bila kita boleh kahwin? Melampau kan? Kerja ke bang? Bila kita orang boleh start kerja. Sekarang boleh sekarang. Adik-adik. Adik Boleh, sekejap lagi kita start kerja lah. Orang dah fikir habis nak kerja kat sini. Jangan fikir kerja ni kerja senang. Korang kena dengar semua arahan aku. Cakap aku. Faham? Faham. Apa lemah sangat ni? Tak ada semangat langsung. Kuat lagi! Faham. Okey, tak apa. Dia ada latihan. Kuliah kerja sini memerlukan latihan, ketahanan, kecerdasan. Ketahanan zahir dan batin, yin dan yang. Yang paling penting, tahan maki. Boleh? Boleh? Boleh lah. Kena biasa kena maki. Lepas ni, aku akan siapkan ujian untuk korang. Ujian. Allah. Laju lagi. Weh. Mampus kita macam ni. Tahu kamu aku ni habis kena bebel aku ni. Aduh, belakang tu. La ilaha illallah. Cepat sikit. Banyak duduk kampung nak tanya kerja lah macam ni. Demi leha. Tepi demi leha. Ya Allah. Ya Allah. Lagi. Kalau macam ni aku tak kahwin dengan Leha pun tak apa lah weh. Ya Allah ya Tuhan. Cepat. Allah. Allah hujan lagi. Ya Allah. Allah. Betul Dah weh. tu. Sakit pinggang aku. Bayi saya pun dah besar. Dah lah. Letih dah. Cukup. Nak ayak. Ni, kami semua ni dah dahaga. Kami nak ayak sikit pun jadilah. Ayolah sikit. Baru lagi sikit. Dah letih. Bawa beround. Nak air. Kau tahu tak dulu? Aku dekat gunung. Gunung apa? Gunung. Takkan lari gunung dikejar. Hei. Gunung dikejap mana? Gunung Lambak tu. Tengok tu Gunung Lambak. Gunung Lambak. Ha. Kau tahu 10 round aku terus naik sampai puncak kau tahu. Jangan kata air. Air liur pun tak boleh telan. Ini boleh ni sikit. Ya. Hantarlah ini kita lain. Nak ayah. Sekarang ni kami tak mahu air. Kami nak ayak. Ayah. Naik. Ayak. Dah ambil. Ayak. Ambil, minum seorang sikit. Mun. Hang tengok. Hari ni dia bully kita, dia ragging kita punya teruk. Mana buat kerja? Lah, apa kerja je lah. Nak buat macam mana? Kita ni kan orang baru. Dia senior, dia orang lama. Nanti bila kita dah jadi senior, barulah kita bully orang baru. Tak baik amal benda macam tu. Mak aku cakap, biar orang buat kita buat kuih. Buat kuih. Sedap. Tak pukul berapa tak makan lagi ni.
Dia datang. Ajak. Bos. Ada kerja lain ni korang? Ha? Untuk orang? Ha? Bahan ke aku? Mana ada? Dah. Rehat. Nah, aku buat makanan untuk korang. Wow! Makanan. Ya! Ambil, nah. Break for lunch. Cantik. Cokek gigi pun ada. Cuci mulut pun ada. Dah ambil. Bukan cokek gigi. Dia chopstick pun tak ada tu. Itu serai. Oh, Makan je, air tak ada air. bila time makan, muka senyum, happy, gembira. Memang. Bila buat kerja, muka macam kerong. Tak apa, nanti kita mute air tu lah. Dia. Sahabat, Allah tak janjikan hidup ini mudah. Tapi Allah janjikan ada syurga buat orang-orang yang sabar. Macam kita sabar ni sekarang ni. InsyaAllah. Tapi aku rindu kampung. Rindu Jasnita. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Aku rindu masakan mak aku. Aku rindu juga. Kan selalu aku makan kau mangkau. Sabarlah kawan-kawan. Kalau bukan rezeki kita, ni kita makan pun benar-benar keluar balik, tahu tak? Betul. Air mata yang berderai. Aku lagu apa? Semua dah nyanyi dah. Aku tak ada lagu sini. Lagu. Aku jadi penonton je lah. Siapa yang menghapuskan? Betul tak lagu? Tak ada buka lah. Walau apa yang terjadi, aku dah balik kampung. Hei! Hang ni dah bang kat tepi telinga aku, tengok. Nak ikut. Aku pun tak tahu dah kena buli kat sini. Hei! Ampun ni dah habis fikir ke? Punya susah payah kita main daripada jauh, dah dapat kerja, ampun nak belah macam tu. Ni, ampun tak rugi ke nak tinggal si Jasnita tu? Aku rasa Jasnita sama cantik je dengan Leha. Leha pun ada kat kampung. Betul. Leher ada kat kampung. Rezeki pun ada kat mana-mana. Dalam paper Cina pun ada rezeki. Kau cakap ada kerja. Betul tu. Tu betul. Aku setuju. Betul. Kemaslah. Kemas. Ha. Jom. Ampun dah nekat ni. Nekat. Tak apalah kalau macam tu, aku pun nak balik juga. Leha boleh kat aku. Nampak macam ni. Hei. Aku nak balik kampung. Hei. Apalah. Ada kaki aku, ya Allah. Kaki aku. Inilah. Aduh. Kaki aku. Mat, diorang tu boleh buat kerja ke, Mat? Ha? Diorang tu? Okey, bos. Alah, bos. Diorang tu okey je, bos. Rajin, bos. Diorang nak makan kadang-kadang saya suapkan. Nak minum pun saya suapkan. Beli air saya tak ikut, bos. Kau tahulah budak-budak tu, semua tu bau kedai. Bos? Bau kedai? Bukan kedai. Oh. Habis tu, apa maksud bos? Yelah, budak-budak tu baru lagi. Aku rasa macam teruk sangat kerja kat sini. 10 yang aku panggil, 20 yang lari. 20 yang aku panggil, 40 yang lari. Teruk sangat ke? Alah, bos. Itu dulu. Tak faham lah ampun ni dah dapat kerja ni elok tak bersyukur. Aku nak balik. Nak balik pula. Sama tinggal rumah ni. Aku nak balik. Tepilah ni. Aku nak balik. Aku nak balik. Waalaikumsalam. Abang-abang ni nak kenapa semua ni? Dengan bagnya, dengan muka toyanya tu, Abang Man. Abang-abang ada masalah ke? Hei, ni Jas ada bawakan kari pap untuk abang-abang. Jas buat sendiri tau. Kari pap. Tak mau aku Jas kari buat pap. sendiri. Wah, Jasnita. Abang Man ni memanglah suka sangat dengan kari pak Jasnita. Lembut, gebu, juicy. Dah
santai je bang. Hei, kalau suka, abang-abang kena habiskan, okey? Esok just bawa nasi lemak pula. Habiskan. Nasi lemak lagi lah. Abang Mas suka. Nak pegang tu. Banyak pula hang cakap hari ni. Bos dah. Kari pap suka, nasi lemak suka. Yang ni tak suka. Aduh, sakit fikir aku pijak. Dah. Ni just nak tanya ni. Abang-abang semua okey tak kerja kat sini? Mai, mestilah okey. Okey. Dah nak je cerita dah. Lagi okey. Okey. Min, kenapa muka macam tu? Okey ke tak kerja kat sini? Budak-budak tu okey, bos. Kerja rajin. Apa suruh pun buat. Saya tak pernah pun nak tengking diorang. Nak jentik diorang pun tak pernah. Bos jangan risaulah. Ya ke? Boleh percaya ke? Alah, bos. Mat lah, bos. Ini mat tahu, mat. Bos jangan risau lah. Jangan tak percaya je. Jangan risaulah, bos. Sekancing ni, bos. Bos serah kat saya. Ladang ni settle. Budak-budak tu saya jaga, bos. Jangan risau. Dia takkan lari ni, bos. Confirm Jangan risaulah, bos. Yelah Harap-harap budak-budak tu dapatlah kerja bagus kat sini Kami dibuli di ladang limau ini tanpa belas kasihan. Dua ya. Lagi nak komplain. Kau fikir bos kita tu tukar balak? Just Nita dah cerita semua dekat aku. Betul ke semua ni? Betul, bos. Takkan kami nak tipu bos? Awallah mati dulu, Man. Sepatutnya Buya mati dulu. Ada pula macam tu. Aku hari ni panas. Hang tahu tak, dekat neraka tu lagi panas tau. Sembang kau. Pernah sampai ke neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Handsome betul lah abang-abang malam ni. Lagi-lagi abang Man. Macam ahli keparat.